Hello, welcome back to my channel. Jadi hari ni Amin nak pergi ke Dengkil, iaitu Gamuda Curve Splash Mania. Cuma kali ni nak pergi ke Gamuda Curve Splash Mania tu waktu malam. Kita nak try malam punya. Cuma sekarang Amin akan ke Cyberjaya dulu. Kita akan check in hotel dekat sana. Sebab malam punya Splash Mania boleh masuk daripada pukul 7 sampai pukul 11. So nanti pukul 11 tu dah balik daripada main air, mesti penat. Jadi tak larat nak balik ke Klang. Kita akan bermalam dekat Cyberjaya. Okay, Amin pilih hotel dekat area Cyberjaya sebab kalau area Gamuda Curve tu apa nama, Maya Bay punya apartment lah. Situ rate dia mahal sikit lah. Jadi kita pergi ke Cyberjaya, dia murah sikit. Okay, jom let's go. Kita check in dulu. Okay, kita dah nak sampai dekat kita punya hotel. Kita ambil hotel dekat Cyberjaya di Cyber Boutique Hotel. Dia lebih kurang 15 minit ke 20 minit lah nak ke Splash Mania. Tak adalah jauh sangat. Masuk ke sini mana? Macam ada tu ujung tu. Kita check in dulu. Lepas tu petang sikit nak pergi Taman Tasik Cyberjaya. Wah, ada stick house lah. Wah, nice. Banyak kedai-kedai area sini. So kalau malam-malam ni lapar boleh nak makan. Nak cari makanan area sini kan. Ini dia kita punya hotel. Okay, depan hotel ada parking. Okay, cun. Parking depan hotel. Kita check in dulu. Lepas tu petang sikit baru kita pergi ke Taman Tasik Cyberjaya. Okay, settle kita check in. Macam biasa ada deposit RM50. Dia pakai kad lah untuk nak masuk. Jom kita check in dulu, bawa turun barang. Okay, kita punya bilik nombor 102. Jom 102 ke kiri. Mana ya 102? Mana je? Dah jumpa 102. Okey, dah jumpa 102. So, inilah dia punya bilik. Katil Queen. Katil Queen ada bilik bersambung. Lepas tu ada heater. Ada TV, ada aircon. Oh, kipas pun ada. Kita tengok sikit dia punya bilik air. Standard lah hotel. Bilik air okey lah. Oh, dia punya air panas. Air panas, heater yang ni. Heater dekat atas bumbung. Ada peti ais juga rupanya dalam bilik ni. Boleh lah kita letakkan air. Tutup peti ais. Dia menyorok rupanya peti ais. Peti ais dekat dalam almari ni. Memang nice lah. Ini apa? Ni almari. Tengok dalam almari ada apa. Oh, ada peti duit. Siapa bawa banyak duit boleh lah. Sejadah ada tak? Tak ada sejadah. Aku dah bawa dah. Ke dekat sini? Tak ada. Ke dekat sini?
Tak ada juga sejadah. Tak apalah. Wah, memang nice ah. Tepi bilik je ada tempat gosok dengan water filter lah kalau nak ambil air sejuk ke air panas. So sekarang ni aku nak kena keluar sebab terlupa beli apa nama tu, phone punya kalis air tu, sebab nanti malam nak pergi main dekat Splash Mania kan. Takut kena air lah telefon. So nak pergi cari dekat DIY kejap. Dari sini ada banyak DIY, so kita cari apa cover telefon lah. Let's go. Dah sampai DIY. 3 minit je dari hotel. Jom kita cari casing untuk telefon. Alright, dah dapat dah waterproof phone punya pouch. So kita beli 3. Satu Ica punya telefon. Okay, ada warna pink, warna hijau dengan warna hitam. Ica nak warna apa? Apa? Untuk telefon Ica? Apa ya? Warna apa ya? Warna pink. Pink boleh? Pink. Okay, warna pink untuk Ica. Sekarang kita nak pergi ke Taman Tasik Cyberjaya. Let's go. Kita nak pergi mana ni? Nak pergi ke mana? Pantai. Nak pergi pantai? Bukanlah. Kita nak pergi Taman Tasik lah. Bukan Taman Pasir, Taman Tasik. Taman Tasik Cyberjaya. Apa? Kan kita dekat Cyberjaya. Apa? Kita nak pergi Taman Tasik Cyberjaya. Apa ya? Apa ya? Ini dekat Cyberjaya ya. Apa ya? Apa? Kita akan pergi Taman Tasik Cyberjaya ya. Apa? Apa ya tadi? Kita nak tengok apa yang ada dekat Taman Tasik Cyberjaya. Dekat je Taman Tasik ni dengan hotel di Cyber tadi. Di Cyber Hotel Butik kan. Kita lepak dulu dekat Taman Tasik Cyberjaya petang ni. Bagi Raisya main taman permainan kejap. Dekat situ pun ada macam kafe rasanya. Kita tengok apa yang ada dekat sana. Kalau ada kafe bolehlah beli makanan sikit ke, kopi sikit ke, caramel macchiato ke kalau ada. First time ni sampai ke Taman Tasik Cyberjaya ni. Hari ni hari Sabtu, jadi mungkin ramai orang dekat Taman Tasik Cyberjaya ni. Go. Okey, kita sudah sampai ke Taman Tasik Cyberjaya. Mana satu Taman Tasik tu? Okey, kita pusing dulu bulatan ni, tengok. Besar Taman Tasik dia. So kita parking dekat tempat letak kereta B. Wah, ada kongkong ke hari ni? Boleh masuk dalam ke?
Nampak ada monkey. Monkey makan buah sawit. Nak. Kan? Monkey. Jom. Jom tengok lagi nama. Jom kita pergi ke taman permainan dia. Daddy bye-bye. Dekat belah sana. Daddy bye-bye. Oh, Daddy kena bye-bye. Bye-bye monkey. Monkey bye-bye. Bye-bye. Banyak lagi. Oh, banyak lagi lah. Banyak kan Daddy? Banyak lah lagi. Banyaklah monkey ni. Dia tengah posing lah. Janganlah jerit. Takutlah monkey tu. Takutlah monkey tu. So kita nak pergi ke belah sana. Nampak tu? Ada taman permainan. boleh naik bot lah. Kat mana? Dekat sana tu ada taman permainan. Sini pun ada orang main bot. Boleh naik ke bot? Ada menara tinjau, taman permainan, pusat demonstrasi dan pameran, tapak perkelahan. Tu tambah mainan. Ya, situ taman permainan. Itu kan. Kan? Itu. Dekat situ taman permainan. Jom. Kita pergi taman permainan. Kita pergi. Sana pun ada kafe. Ni depan ni kafe. Apa? Kafe kalau nak beli air. So sekarang kita pergi taman permainan. Bawa mana kuning mana? Encik dah tak sabar nak main taman permainan. Tapi kita beli dulu kopi dekat Zaz Kopi dekat Taman Tasik Cyberjaya. Buka ke? Mesti buka punya Zaz Kopi ni. Kita tengok apa ada. Macam nak air apa? Air mana? Air coklat ke air kopi? Air coklat. Satu caramel macchiato, satu lagi air coklat. Macam nak yang mana? Coklat. Coklat. Naik, cepat. Santai-santai di tepi tasik. Banyak pokok teratai. Wow, wow, wow. Besar taman permainan dia. Betul-betul tepi tasik. Main leceh ulala. Ya. Okay, dah siap pakai baju renang. Let's go. Kita pergi ke Splash Mania. Let's go. Okay, kita akan bergerak ke Gamuda Splash. Lebih kurang 15 minit lah daripada hotel ni. Panas. Jom, let's go. Ni apa pakai suar? Tu dah. Tak nampak. Wah, cantiknya sunset. Daddy. Ya. Jangan tengok telefon. Sekejap ibu nak Macam dengan telefon. Macam nak mandi kolam ke tak? Nak tengok telefon. Sekejap lagi pakai pelampung, okey? Pelampung. Okey, pakai pelampung nanti lemas. Kena pakai pelampung. Besarnya kapal ni.
parking kat, dia ada dua parking ni, sama ada parking kat luar ataupun parking kat dalam. Okey, kita masuk ke parking berbumbung. Dia kalau parking berbumbung ni RM10 masuk. Kalau parking tak berbumbung RM8. Kenapa dia U-turn balik? Oh, dia nak pergi parking yang tak berbumbung kot. Baik. Okay, so kita parking dekat berbumbung je lah. Nanti kalau hujan ke apa-apa, senang sikit. Okay, ni pakai touch and go. Dia kira per entry RM10. Okey, kita dah parking dekat dalam. Kalau parking berbumbung RM10. Kalau parking tak berbumbung RM8. So better parking yang berbumbung lah. Kita nak jalan pergi ke pintu masuk. Let's go. Okey, so Splash Mania ke sana. Let's go. Let's go. Okey, ni adalah dia punya tempat tiket kaunter untuk nak masuk naik Splash Mania. So reminder, tak boleh bawa makanan luar, tak boleh bawa masuk air ataupun drone. Ni tak sabar nak mandi, dah pakai pelampung siap-siap lah. Tiket dah ada. So nanti scan tiketnya nak masuk. Let's go. Kita beratur dulu. Panjang orang ni. Gamuda Curve Splash Mania. Let's go. Benda ni sangat penting kalau nak main air. Tak ada benda ni, telefon masuk air. Nasib baik tadi sempat beli dekat DIY. Dah pakai pelampung lah. Ni kasut ni boleh masuk air ni. So tak payah nak buka-buka nanti. Senang. Aisyah punya pun kasut boleh masuk air. Ya, nak mandi, sabarlah. Ya. Kita akan ada fire show kita start pada pukul
Okey, dah settle scan QR tadi. So boleh masuk dalam ni lah. Kita akan lalu dekat dia punya kedai dulu. Boleh pilih nak beli apa-apa. Baju ada. Siapa tak bawa baju mandi boleh beli kat sini. Ambil gambar. Ambil gambar. Berapa ringgit? Ambil gambar lepas tu boleh ni. Cabana. Ni kalau nak sewa Cabana price. Cabana ni apa? Kat sini ada tempat sewa lokal lah, area surau. Surau pun ada. Ni harga untuk sewa lokal. So dekat sini ada surau, ada toilet. Dekat dalam ni dia punya surau lah. Dah basah dah. Tadi dia duduk dekat dalam air tu.
Mandi. Berani ya? Mana dah? Aku nak ambil gambar dia. Tu atas. Ini apa ya? Ini fish apa ya? Ini fish apa ya? Lagi, berenang lagi. Yeah. Minum minyak ke? Hah? Minum minyak ke? Wah. Macam mana minum? Dia tak dalam mulut, dia bukan minum. Api. Our main show of the night, fire show. Are you guys ready? You guys are ready. We have a deadline for the fire show. When demon meets idol. Yes, I repeat, when demon meets idol. But guys, please watch your kids during the show, alright? Please stand and sit behind the line and watch your kids. Adik-adik ke depan ni sila berhati-hati. Kalau seronok sangat jangan berada di sini. Bahaya ni, alright? Duduk saja di sana dan enjoy the show. Alright, once again, are you guys ready? Ibu, tengok api. We present to you this is fire show with K.
api. Bomba. Hello, good morning gang. Jadi hari ni hari kedua. Bangun. Okay, hari kedua. So baru lepas settle mandi, solat subuh apa semua lah. Semalam balik daripada Splash Mania tu memang barai lah, penat. Tapi area sini memang banyak kedai makan lah. Kalau siapa yang mencari kedai makan, sini memang banyak kedai makan. So pagi ni kita nak cari breakfast dulu. Aisyah mandi, bangun. Dah lah bangun lambat. Subuh tak ke mana. Okay, so kita nak cari makanan dekat bawah. Let's go.
Nice lah hotel ni. Ada lift. Lift dia pun cantik tau. Mana slipper? Nice. Tinggal. Senang lah, mesra pelanggan. Kita tertinggal. Untuk parking jangan risau. Depan ni memang banyak parking. Malam tadi kedai-kedai makan dekat depan ni memang penuh. So pagi ni kita nak pergi pagi ni kita nak pergi sarapan dekat kedai makan sana. Jalan kaki je lah. Senang. Let's go. Pedagang ada si Prabu. Makanan nasi kerabu lagi bakar. Laksam dengan nasi kerabu daging. Let's eat. Oh, rupanya hari Ahad ada pasar tani lah dekat Taman Tasik Cyberjaya ni. Baru ingat nak bawa Ica pergi main taman. Tapi parking penuh lah pula belah sini. Aduh. Macam mana ni Ica, kita mau pergi taman permainan. Hari ni ada pasar tani. Parking sudah penuh. Ya, parking dah penuh lagi dekat pasar tani ni. Patutlah tak boleh parking. Ya, dah penuh. Tengok dia tebang pokok tapi tak sudah. Kita panggil fire bomber. Fire bomber pun ada dekat sini. Pakai tempah ya. Kita tarik. Mana fire? Parking pun sudah penuh. Mana fire? Kita cuba tengok dalam ini kalau ada parking. Mana Fire dekat sana tadi. tak sebut. Tu kita tarik kat mana ya? Dekat sana parking dah penuh. Tak tahu. Ada pasar tani, patutlah. Boleh parking ke? Kalau tak boleh parking, Kita nak main lantern. so kita nak check out dah. Bye-bye. Kita nak tarik. Bye-bye di Cyber Hotel. Kita nak tarik. Loko lain. Okay, Alhamdulillah kita dah check out daripada di Cyber Hotel. Jadi tu je lah percutian kita dekat area Cyberjaya ni lah, Dengkil. Kita dah pergi Splash Mania malam tadi. Lepas tu lepas ni ingat nak pergi singgah ke Bye-bye. IOI Putrajaya. Nak tengok orang main ice skating. Okay, see you in next video. Bye-bye. Bye-bye Cha. Bye-bye cepat. Bye-bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Muah. Buat macam tu. Mak. Bye-bye. Ungek like.